Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, saya nak ajak anda semua ulang kaji topik Absolute Value for Rational Inequalities. Panjangan nak sebut kan? Okay, ringkasnya lah soalan yang macam ni lah senang cerita. Okay, you have rational function. Tahu tak apa tu? Rational function adalah pecahan tapi dia involve function. Macam itulah senang cerita fx over gx, okay? And then dia di bawah kategori absolute value sebab dia ada modulus, okay? So saya akan bincangkan dua contoh dekat sini, satu more than, satu lagi less than, dan ada beberapa cara yang kita boleh pergi. Baru-baru ni pengajar matematik anda ada kongsi satu notes yang ada 3 kaedah untuk solve soalan macam ni. Tapi dalam video ni saya ajar 2 je kot. Satu lagi tu tak payahlah. 2 cukup lah. Okay? Dan saya akan bagi tahu between these two, kenapa cara ni better, kenapa cara ni kurang sesuai dan apa yang patut anda tahu lagi lah. Okay. So, let's go to this question. Cara pertama yang kita akan sentuh adalah kalau kita kuasa duakan kedua-dua belah. So, because bila awak ada modulus, one way of breaking the modulus is by mengkuasa duakan dia. Okay? So, bila kita kuasa duakan dia, obviously we have to do it for both sides. So, dia akan jadi macam ni lah. So, we have the first method. Okay, so bila kita square both sides, kita ada 2x kuasa, tolak 1. Lepas tu kuasa 2. Yang bawah ni pun kuasa 2 juga. Lepas tu, senang cerita lah, saya bawa satu tu ke kiri siap-siap. So, saya ada minus 1 square and this is more than or equal to 0. Okay, obviously, bila kita nak selesaikan ni, kita kena samakan pembawah. So, this one will have to darab dengan x plus 2 kuasa 2. So, kita akan dapat dekat sini 2x minus 1 square minus x plus 2 square over x plus 2 square. Lepas tu ni pun samalah, more than or equal to 0. Okay, one thing that you should know is, yang belah bawah ni kan, awak tak perlu nak kembangkan. Just leave it as series. Okay, so isunya dekat atas ni. Okay, so dekat atas ni, okay, saya bawa ke sebelah dulu. Saya nak kongsikan dengan korang semua satu kaedah yang mungkin membantu, depends pada your perception. Okay, tengok ni. Okay, so you have this quadratic square minus this quadratic square. Okay, obviously saya pun tahu cara awak untuk selesaikan ni adalah awak akan kembangkan dia. Okay, so awak akan kembangkan, dia akan jadi 4x square tolak 4x tambah 1. Kan? Lepas tu bla 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 lah. Okay, tapi saya tak nak kongsi cara tu. Okay, instead saya nak kongsikan dengan awak pasal macam mana kita nak kembangkan polinomial ataupun selesaikan quadratic equation yang dalam bentuk x square minus a square. Okay, so saya bawa awak satu contoh sekejap. Contoh ni famous. Okay, kalau awak ada x square minus 1, dia boleh dibentuk menjadi x minus 1, x plus 1. Okay, order tak penting lah, awak nak buat plus dulu ke minus kemudian ke tak kisah. Okay, so contoh lain. Awak ada x square minus 4. Okay, so dia akan jadi x plus 2, x minus 2. Contoh lain, x square minus 9. Awak akan ada x plus 3, x minus 3. Do you see the pattern? Patternnya adalah, bila awak dekat sini, awak ada perfect square. Okay, so bila ada perfect square tu boleh ditulis macam ni. Okay, so saya tuliskan untuk x tolak 4. Okay, x square minus 4 ni is also x square minus 2 square. Okay, so kalau awak tengok kat atas ni pun sama jugalah. Sebenarnya x square minus 1 ni can also be written as x square minus 1 square. Cuma 1 square kita tak tulis kan. Cuba tengok dia breakdown macam mana. Okay, so similarly, bila awak ada case yang something square, okay, macam ni kan, x square minus another thing yang square, you can rewrite them as x minus 2, x plus 2. Okay, dia punya standard formula dia ataupun standard form dia adalah, if you have x square minus a square, you can
represent them as x minus a, x plus a. Okay, so where I'm going with this? Awak tengok balik ni. You have something square minus something square. Exactly macam ni punya situation. So maknanya you can take this minus this, kurungan, darab ni plus ni pula. Okay, so saya akan tunjukkan macam mana. So, technically ni awak punya x square, ni awak punya a square lah. Macam tu. Okay, so bila awak kembangkan dia, awak pecahkan dia, awak akan dapat x minus a dengan x plus a kan? Awak akan dapat x minus a, x plus a. So, untuk x minus a, kita ada, saya buat kurungan macam ni lah. Kita ada 2x tolak 1 tolak x tambah 2. Kan ni kan x a. Tu. Satu lagi kita ada 2x minus 1 plus x plus 2. Tutup kurungan. Okay, ni technically this is x, this is a. Ni plus, ni minus. Cuma be careful because tadi kita ada a. Kita ada 2, kita ada 4, kita ada 9. But this time you have an expression. So, it's important for you to put bracket. Sebab lagi satu dia ada tolak kat sini. Kalau awak tak letak bracket, dia akan jadi tolak x tambah 2. Sepatutnya tolak x, tolak 2 kan. Okay, so whenever dia ada bracket, kekalkan bracket tu. Lebih selamat lah sebenarnya. Okay, so lepas tu, kita sambung je lah over x plus 2 square and this is more than or equal to 0. So, kalau kita selesaikan ni, tak ada apa, senang je. Okay, awak ada 2x minus x. So, awak ada x. Lepas tu, awak ada negative 1 minus 2. Awak ada negative 3 lah. So, dia akan jadi x minus 3. So, ini kurungan. Sebab jangan lupa kita ada kurungan macam ni. Ni. Okay. So, lepas tu yang kedua, kita ada 2x ni, 2x plus x. So, you get 3x here. 3x. Lepas tu, awak ada negative 1 plus 2. So, awak ada 2 minus 1 lah technically. So, dia jadi positive 1. Okay. So, bawah ni sama je. Kuasa 2 more than or equal to 0. Okay, so cara yang saya ajar tadi ni, yang saya kongsikan dengan awak tadi, awak boleh compare. Adakah cara ini atau cara awak kembangkan dulu, lepas tu tolak atau tambahkan yang kuasa 2, yang x, yang tak ada x. Mana cara yang lebih senang ataupun dalam kata lain kita kata cara yang paling kurang untuk kita buat silap. Okay, so you guys can try both and then see cara mana yang lebih sesuai untuk awak. Okay, so by this, kita basically dah factor everything. Maka calon-calonnya bila kita nak guna table method ataupun number line method, kita mesti isikan dengan critical value yang iaitu x adalah kita ada 3, kita ada negatif 1/3 dan kita ada negatif 2. Okay, so let's go to the method. Awak nak guna table method ke number line method ke terpulang, tapi saya akan tunjuk number line method lah. Okay, so if we use number line method, so kita akan plot number line. Lepas tu kita ada 3 value dekat sini. Okay, kita ada value negatif 2, betul tak? Negatif 2, lepas tu negatif 1/3 and then kita ada 3. So basically awak ada 4 region ni. Okay, region pertama, region kedua, region ketiga, region keempat. Dan this is our equation. Okay, equation tak payah tulis pun tak apalah untuk number line method. Cuma saya tulis sebab nak senang untuk korang tengok. Okay, so let's go untuk kita check. Okay, let's say lah, ke kiri ni saya pilih test value negatif 3. Yang ini let's say negatif 1. Ni 0, ni 4. Okay, jom tengok If you substitute negatif 3, awak akan dapat negatif dekat sini, negatif kat sini. Okay, yang bawah ni kan, sebab dia ada square, awak letaklah value apa pun, dia akan jadi positif juga. So, biar je lah, awak just consider atas je. Okay, so negatif 3 masuk dekat sini dapat negatif. Masuk dekat sini pun dapat negatif. So, negatif bertemu negatif jadi positif. Okay, kemudian masukkan negatif 1 pula. So, negatif 1 dekat sini akan jadi negatif. Negatif 1 kat sini pun akan jadi negatif. So, you have negatif jumpa negatif, another positive here. Okay, kemudian masukkan 0. So, 0 minus 3 is negative. This is positive. So, dia jadi negatif. Dan last sekali masukkan 4. 4 minus 3 positif. 4, okay, positif juga. So, ada positif kat sini. Okay, so kita tengok balik soalan. Soalan dia minta kita
check untuk nilai yang ni more than. So maknanya kita nak ni more than 0 ni. More than 0 maknanya positif lah. Therefore, our answer lies on this region. Region pertama, region kedua dan region ketiga. Okay, so sebelum saya tunjuk dia punya final answer, saya nak bagi tahu dulu apa yang student boleh buat silap. Student biasanya kan, bila dia nampak region tu bersambung macam ni kan, positif-positif, maka dia terus ambil kesemua ni. Maknanya, dia akan ambil x is less than or equal to negative 1/3. Okay, sebab dia ambil macam semua ni lah. Tapi sebenarnya tak boleh tau. Kenapa? There's a reason kenapa kita pisahkan region ni. Okay, sekarang kita tengok apa jadi kalau kita include negative 2 ni ke dalam persamaan? Take a look at here. Ni. What happen if you put negative 2 in this equation? Awak akan dapat kosong kat bawah ni. Okay? So maknanya, value dia daripada negative infinity sampailah negative 1/3. Tapi negative 2 tak boleh. Tak boleh kena. Therefore, dia akan jadi x adalah daripada negative infinity sampai negative 2 dan negative 2 ni tak boleh include. So bracket dia macam tu. Okay. So ini jawapan untuk belah sini. Okay, saya tunjuk ikut region lah. Ikut region. Ini jadi macam ni. Lepas tu region yang ni pula dia jadi from negative 2 sampai negative 1/3. Negative 2 ni tak boleh include, tapi negative 1/3 ni boleh include tak? Sebab soalan asalnya kan memang ada include ni. Ni. Equal to. Okay, negative 1/3 ni tidak menyebabkan bawah ni error kosong ke apa ke. So negative 1/3 can be included. Okay, dan region last kali yang ini, awak basically ada 3 sampai infinity. Infinity sentiasa bracket macam ni. 3 ni boleh include ke tak boleh include? Kita refer balik pada soalan, dia boleh include, dah equal. Dan adakah 3 ni menyebabkan bawah ni jadi kosong? Tidak. Negatif 2 je punca yang buat bawah jadi kosong. So 3 ni pun boleh bracket macam ni. Gabungkan semuanya dengan union symbol, itulah jawapannya. Okay, atau awak boleh juga tulis sebagai x less than negative 2 union x is between negative 2 tapi tak ada equal, yang ni ada equal, union lagi x is more than or equal to 3. Kedua-dua jawapannya boleh diterima selagi soalan tidak menyatakan you must leave your answer in interval atau set notation. So that is how you answer question yang ni by using square both sides. Okay? Boleh faham semua?